Alright, so untuk hari ni kita akan kesambung lah. Kita akan recap sikit lah. Okay, kita akan recap last week punya kelas which is kita belajar pasal pemadam kebakaran. Okay, so pemadam kebakaran ni saya percaya semua orang tahu pemadam kebakaran, tapi mungkin awak semua tak tahu kita ada beberapa jenis alat pemadam kebakaran. Okay, so sebenarnya alat pemadam kebakaran ni kita ada 4. Sekejap ya, kenapa tak nampak ya? Okay, so alat pemadam kebakaran ni sebenarnya kita ada 4 jenis. Okay, yang pertama adalah air. Okay, yang kedua adalah jenis buih. Yang ketiga kita ada jenis karbon dioksida. Yang keempat kita ada jenis serbuk kering. So lain jenis dia akan memegang lain warna label. Okay, contoh macam air ni label dia adalah warna merah. Okay, boleh baca kat sini label dia adalah warna merah. Kalau buih pula label dia adalah warna krim. Kalau karbon dioksida label dia adalah warna hitam. Dan kalau serbuk kering label dia adalah warna biru ni. Okay, so lain alat pemadam kebakaran dia akan memadamkan lain jenis kebakaran. Okay, mungkin sebelum ni awak tahu kebakaran tu ada satu jenis je. Okay, tapi sebenarnya tak, kebakaran pun ada lain-lain jenis. Okay, nanti kita akan tengok berapa jenis kebakaran yang kita akan belajar. Okay, so kalau jenis air iaitu label dia adalah warna merah lah. Function dia adalah untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan kayu. Okay, so apa-apa bahan pepejal yang terbakar kita boleh menggunakan jenis air ni. Okay. Lepas tu kita ada jenis buih. Jenis buih ni label dia adalah warna krim lah. Okay, lepas tu function dia adalah untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kertas serta jenis cecair ataupun gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan gas asli. Okay, lepas tu kita ada jenis karbon dioksida. Jenis karbon dioksida ni label dia adalah warna hitam. Okay, function dia adalah untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan wap. So, apa-apa peralatan yang terbakar, okay, mungkin pernah tengok plug terbakar, meletup ke, okay, ada litar pintas berlaku ke, kita boleh guna alat pemadam kebakaran yang ni. Okay, and the last one kita ada yang jenis serbuk kering. Okay, jenis serbuk kering ni warna dia adalah warna biru dan function dia boleh memadamkan semua jenis kebakaran. Maksudnya tak kisahlah kebakaran tu jenis berpunca daripada bahan pepejal ke, berpunca daripada minyak ke, berpunca daripada gas ke ataupun wap ke, semua kita boleh guna yang jenis serbuk kering ni. Okay. Alright. Sekejap ya. Okay, next kita ada tadi kita belajar pasal jenis-jenis alat pemadam kebakaran kan. So sekarang ni kita akan belajar jenis-jenis kebakaran. Okay, so sebenarnya jenis kebakaran ni ada 6 kelas. Okay, yang ni kita ada 6 kelas. Dia setiap kelas lain-lain jenis kebakaran. So kita ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E dan kelas F. Okay, so yang pertama kita ada kebakaran yang melibatkan bahan api mudah terbakar seperti yang berjenis pepejal lah. Contoh dia macam kayu, benda-benda yang keras, kayu, kertas, kain. Benda-benda yang mudah terbakar tu kita kategorikan di bawah kelas A. Okay, lepas tu kelas B pula adalah kebakaran yang melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, okay, vernis dan lain-lain. Okay, lepas tu kita ada kelas C iaitu kebakaran yang melibatkan gas seperti LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. Ataupun kalau nak senang kata dia macam gas yang apa-apa gas yang diletak di dalam tong, okay, yang itu kebakaran di bawah kelas C.
Okay, lepas tu kita ada kebakaran yang melibatkan logam seperti magnesium, aluminium. Itu adalah kebakaran bawah kelas D. Dan kita ada kelas E. Kelas E maksudnya kalau tengok je kelas E, tengok huruf E ni kena ingat. E ni adalah elektrik. Maksudnya any kebakaran, bukan any kebakaran. Any alatan elektrik, peralatan elektrik yang terbakar itu adalah kebakaran di bawah kelas E. Okey, lepas tu kita ada kelas F pula. Okey, kelas F ni adalah kebakaran yang melibatkan lemak dan minyak masak. Okey. Alright. Sekejap ni. Okay, so next, ini adalah contoh-contoh gambar kebakaran. Contoh tengok gambar ni adalah ini gambar kebakaran disebabkan oleh kertas, ini disebabkan oleh kayu, ini disebabkan oleh kain. So ni adalah kebakaran kelas A. Lepas tu kita ada jenis kebakaran kelas B pula. Okey, apa-apa cecair contoh macam petrol, kerosin tu adalah kalau dia terbakar itu adalah kebakaran kelas B. Okey, ni kelas C pula yang saya kata oksigen pula. Apa? Gas-gas yang di dalam tong kalau terbakar itu adalah under kelas C. And kelas D pula apa-apa yang berkaitan dengan logam. Kalau dia terbakar itu under kelas D. Dan kalau kelas E pula adalah apa-apa peralatan elektrik yang terbakar itu under kebakaran kelas E. And the last one kita ada kebakaran yang melibatkan minyak masak dan lemak. Itu adalah kelas F. Okay, so selain daripada alat pemadam 4 jenis tadi yang kita belajar, ada buih, ada air, ada karbon dioksida dan ada jenis serbuk kering kan. Ada lagi satu jenis tapi dia sebenarnya sama je, lebih kurang je dengan yang jenis serbuk kering tu tadi. Okay, kalau sebenarnya awak perasan dekat mana-mana, dekat Malaysia lah. Okay, khususnya dekat Malaysia, dekat mana-mana bangunan pun sebenarnya dia akan ada alat pemadam kebakaran kan. Dan selalunya kita akan guna jenis ABC powder ni ataupun kita pakai yang jenis powder. Okay, jenis serbuk kering. Okay, kenapa? Sebab serbuk kering ni dia boleh memadamkan segala jenis kebakaran. That's why lah kita pilih yang jenis powder. So basically ABC dengan powder ni lebih kurang dia function dia. Okay, cuma ABC ni dia ada kekurangan sikit sebab dia tak boleh memadam kebakaran yang disebabkan oleh logam, gas, dan yang mungkin berkemungkinan ledakan yang berlaku tu lah. Yang tu dia tak boleh. Tapi the rest of the kebakaran tu dia boleh padamkan lah. Okay. And then kalau berlakunya kebakaran, selain kita boleh guna alat pemadam kebakaran, kita juga boleh guna selimut kebakaran ni. Inilah rupa selimut dia. Okay, ini. Okay. So selimut kebakaran ni function dia adalah dia boleh memadamkan kebakaran lah sebab dia diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Maksudnya dia ada sifat konduktor. Okey, dia tidak mengalirkan panas. Dia tak dapat dia kalis panas lah. Senang saya cakap macam tu. Okey, lepas tu dia mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. So contoh kalau berlaku kebakaran and then tak jumpa alat pemadam kebakaran, bolehlah guna yang ni, fire blanket ni. Okey, lagi satu dia boleh memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Okey. Lepas tu kita akan belajar pasal cara-cara untuk menggunakan alat pemadam kebakaran. So alat pemadam kebakaran ni kalau nak senang ingat, sekejap saya bagi formula ya. Ni tempat chat.
Okay, saya tak jumpa lah tempat cek kat mana. Okay, dah jumpa. Okay, so kalau senang nak ingat untuk formula cara menggunakan alat pemadam kebakaran, dia ada empat akronim, okay, iaitu kalau nak tengok boleh tengok dekat chat PASS. Okay, so P tu apa? P tu adalah pull. Okay, A tu adalah aim. Lepas tu S yang pertama adalah squeeze. Dan S yang kedua adalah sweep. Okay, so tengok sama-sama dekat dalam slide saya ni. Okay, so yang pertama adalah huruf P, betul? Pull. Pull maksudnya tarik. So maksudnya untuk langkah pertama untuk awak gunakan alat pemadam kebakaran ni, first awak kena tanggalkan pin. Awak kena tanggalkan pin ataupun awak kena tarik pin lah daripada alat pemadam kebakaran ni, barulah awak boleh gunakan. Okay. Lepas tu pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Okay, instead of awak baringkan dia, make sure awak kena tegakkan dia lah, macam ni kan. Jangan baringkan dia. Okay, make sure kena tegakkan. Okay, lepas tu langkah yang kedua kita ada aim. Aim maksudnya apa? Maksudnya kita kena tahu kita punya target dekat mana. Kita kena tahu kita nak padamkan api tu dekat mana. Kita nak tuju alat pemadam, muncung pemadam api ni dekat mana. Okay, so yang kedua adalah halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api. Okay, tapi pastikan kita dengan api tu jarak dia kira-kira 2 hingga 2,5 meter daripada api. Okay, sebab alat pemadam kebakaran ni pressure dia tinggi. Jadi that's why kita recommend awak untuk jauh sikit, 2 meter hingga 2,5 meter daripada api. Okay, next yang ketiga adalah squeeze. Okay, squeeze maksudnya kita tekan. Okay, kita tekan pemicit alat pemadam kebakaran ni. Maksudnya kita kena tekan dekat bahagian sini. Okay, kalau tengok dekat kesan saya ni, okay, kita kena tekan dekat bahagian sini. Barulah sambil kita tekan, sambil kita kena sweep. Sweep maksudnya apa? Kita kena ratakan semburan ke seluruh sumber api. Maksudnya kita kena gerakkan muncung alat pemadam kebakaran ni ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Maksudnya kita bukan just aim muncung ni dekat satu tempat je. Okay, tak macam tu Maksudnya kita kena gerakkan juga muncung alat pemadam kebakaran ni. Barulah boleh efektif untuk padamkan kebakaran. Okay, next. Kita akan belajar senarai semak ringkas panduan keselamatan kebakaran. Maksudnya, kalau berlakunya kebakaran, apa benda ataupun apa device yang kita kena ada. Okay. So first, kita kena memasang alat pengesan asap. Okay, so kalau perasan dekat bangunan-bangunan kan, selalunya dekat atas ceiling tu dia akan ada alat pengesan asap. Okay, fungsi dia apa? Fungsi dia kalaulah berlaku satu kebakaran, okay, kebakaran kan akan menghasilkan asap. So bila asap tu terhasil, device ni, okay, alat ni dia akan mengesan asap. Bila dikesan asap, siren akan berbunyi. So bila siren berbunyi, at least orang-orang yang berdekatan dengan kebakaran tersebut boleh selamatkan dirilah. Okay. And then kita pastikan ada pelan kecemasan ataupun laluan kecemasan. So basically dekat mana-mana bangunan pun, okay, dekat masjid ke, dekat bangunan mana-mana lah, okay, selalunya dia akan provide pelan kecemasan. So maksudnya contohlah berlakunya kebakaran, okay, at least orang yang berada dekat bangunan tu, diorang akan tahu mana diorang nak pergi, mana diorang nak lalu, laluan mana yang boleh digunakan kalau berlakunya kecemasan. Okay, lepas tu gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu. So maksudnya dia takkan ada overload watt lah dekat situ. Okay, kita